Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. So hari ini saya nak kongsikan bagaimana kita nak mudahkan hidup kita hari ini dengan satu perkara besar, satu perkara yang menjadi keutamaan dan juga 2 minute rules. So macam mana Contohlah kita sebagai suri rumah, kita rasa macam kadang-kadang terbeban dengan banyak kerja sebab orang ingat suri rumah tak ada kerja. Sebenarnya banyak kerja dia. Banyak sangat dia nak menyapu, dia nak settle rumah, settle anak kalau anak kat rumah kan. Dan even yang bekerja juga pun banyak kerja, banyak perkara-perkara besar kan, menyebabkan kita akan rasa stres, rasa banyak sangat sampaikan tak terbuat langsung. So apa kita nak kena buat? Perkara pertama yang kita kena buat adalah buat yang paling penting dalam di antara yang banyak-banyak tu. So kalau kita rasa beban dia berat juga, kita buat perkara penting tu, kita buat pendahuluan dia yang kurang daripada 2 minit. Sebagai contoh lah kan, saya ada satu program besar, so saya start dengan membalas email je. So balik email, after that kita follow up email. So magic 2 minit ni, dia mula-mula 2 minit, tapi akhirnya dia jadi apa? 10 minit, dia akan jadi 40 minit, dia akan jadi lala, semua benda akan selesai dalam masa yang sama. Dan kalian semua, kita sebenarnya tak memerlukan 8 jam motivasi pun dalam satu hari. Kita sebenarnya memerlukan untuk maknai kehidupan kita ni dengan buat perkara yang lebih penting dan juga buat 2 rules dalam satu hari. 2 minit dalam satu hari. So itu saja untuk kali ini. Semoga bermanfaat kepada semua. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Bye bye.